Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sof akan meringkaskan tentang ekonomi Islam. Jadi jom kita fahami maksudnya. Saya nak cepat sikit sebab di danau hujan, jadi saya nak cepatkan. Lagipun konsep ekonomi Islam ni senang sikit. Jadi jom kita mula. Ekonomi Islam ni disama macam sistem ekonomi campuran, tapi dia berlandaskan Al-Quran dan hadis. Ekonomi Islam ni ada 3 ciri-ciri yang utama, iaitu persaingan untuk mencari kekayaan, keseimbangan masyarakat dengan individu, dengan apa lagi? Sebahagian daripada sistem hidup Islam. Kita pergi ke sebahagian daripada sistem hidup Islam. Ekonomi Islam punya maklumat ialah untuk mencapai al-falah, iaitu kemenangan. Ekonomi Islam ni berlandaskan daripada Al-Quran dan hadis. Kerajaan akan mencampur tangan jika berlaku masalah dalam ekonomi. Bagi persaingan untuk mencari kekayaan, kita bebas mencari persaingan, kita bebas mencari kekayaan, tetapi asalkan tak melanggar hukum Islam. Dengan hujan sikit tapi tak apa. Okey. Kita bebas untuk membeli barang atau perkhidmatan yang halal, dengan kita bebas untuk mendapat keuntungan. Tapi kerajaan akan mengawal melalui undang-undang dengan peraturan. Dari segi kepentingan individu dan masyarakat tu lebih penting daripada individu. Kerajaan akan mengeluarkan barang awam untuk kita semua, dan kerajaan akan memenuhi keperluan kita semua, keperluan asas lah, macam baju, makanan dengan tempat duduk. Dan akhir sekali ni, apa lagi? Individu yang dah cukup syarat kena bayar zakat supaya diagihkan kekayaan kepada golongan miskin, golongan yang kurang berkemampuan. Jadi itu sahaja ni aja. Sekian, terima kasih. Ni sangat cepat lah.